Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita peluang untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan yang bukan sekadar bulan ibadah, tetapi bulan pemulihan kehidupan manusia. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, serta seluruh umat Islam yang mengikuti jalan baginda hingga hari kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita menyebut bulan Ramadan, kebanyakan kita memikirkan satu perkara sahaja, lapar dan dahaga. Akan tetapi Ramadan jauh lebih besar daripada itu. Jadi yang kita nak bincangkan pada kali ini ialah menjaga kesihatan rohani dan jasmani di bulan Ramadan. Atas dasar itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tujuan puasa dalam Al-Quran sebagaimana firman-Nya dalam ayat 183 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang yang terdahulu sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menunjukkan bahawa puasa bukan hanya sekadar ibadah fizikal, tetapi latihan menyeluruh terhadap roh dan jasad manusia. Justru Ramadan sebagai madrasah yang mendidik manusia supaya sihat rohaninya dan seimbang jasmaninya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, jika kita menilai kesihatan rohani kita pada bulan Ramadan ini, ada satu soalan penting. Apakah checkpoint iman kita? Apakah checkpoint iman kita? Dan para ulama sering menjelaskan bahawa iman manusia dapat dinilai melalui tiga hubungan utama. Pertama, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, hubungan sesama manusia. Dan yang ketiga adalah hubungan dengan diri kita sendiri. Okey, yang pertama, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sepatutnya menguatkan ataupun mengukuhkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana kita perlu memahami bahawa puasa Ramadan itu bukan hanya sekadar berlapar, kita berpuasa dan menunggu detik berbuka puasa, tetapi sepatutnya dalam Ramadan ini solat menjadi lebih fokus dan khusus, Quran menjadi teman harian kita, dan doa menjadi lebih hidup dan lebih bermakna lagi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Puasa yang sebenar ialah puasa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika selepas 10 hari ataupun hari ini kita dah 16 hari Ramadan, kita masih jauh lagi daripada Al-Quran, mungkin yang lapar itu hanya perut kita, bukan hati kita. Yang kedua adalah hubungan dengan manusia. Islam tidak memisahkan ibadat dengan akhlak. Justru Nabi SAW dalam perkara ini memberikan amaran yang cukup keras. Dalam sabda baginda, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada' ta'amahu wa syarabah. Sesiapa yang tidak meninggalkan perkara dusta dan perbuatan buruk, Allah tidak berhajat kepada puasanya. Rawahul Bukhari. Ini bermakna puasa bukan sahaja menahan makan, tetapi menahan lidah daripada mengumpat, menahan hati daripada ada hasad, dengki, iri, dendam dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah menahan emosi daripada kemarahan. Maka apa yang berlaku? Ramadan sepatutnya menjadikan kita pertama lebih sabar, yang kedua lebih bermaaf, dan yang ketiga lebih penyayang. Jika sebelum Ramadan kita cepat marah, maka mungkin dalam Ramadan ini
dan selepas Ramadan nanti. Kalau masih lagi sama, bermakna Ramadan Ramadan belum benar-benar mendidik jiwa kita. Dan yang ketiga ialah hubungan dengan diri kita sendiri. Ramadan juga sebagai latihan disiplin diri. Bayangkan, sidang hadirin yang dikasihi sekalian, selama 11 bulan kita makan sepanjang masa. Tetapi bila masuk Ramadan mengajar kita menunggu waktu berbuka puasa, mengawal nafsu, dan juga Ramadan mengajar kita untuk kita mengurus masa dengan sebaik yang mungkin. Dalam psikologi moden, ia disebut sebagai self-regulation, iaitu kemampuan manusia mengawal diri sendiri. Maka jelaslah bahawa Ramadan sebenarnya melatih kekuatan dalaman manusia. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, menariknya, apa yang Islam ajarkan lebih 1400 tahun yang dahulu kini disokong oleh data dan kajian saintifik moden. Antaranya disebutkan dalam pelbagai jurnal saintifik bahawa puasa Ramadan selama sebulan itu dapat membantu memperbaiki profil lipid dan mengurangkan penanda keradangan dalam badan yang berkaitan dengan kesihatan jantung dan metabolisme. Ataupun dalam bahasa mudah kita dapat sebutkan bahawa puasa itu dapat membantu tubuh manusia. Pertama, memperbaiki metabolisme. Yang kedua, dapat mengurangkan risiko penyakit jantung. Dan yang ketiga ialah dapat menstabilkan kadar gula dalam darah. Justru, satu kajian sistematik yang terbaru menunjukkan bahawa puasa Ramadan juga dapat memberikan kesan positif kepada kesihatan mental. Dengan sebahagian besar kajian melaporkan berlakunya pengurangan stres ataupun juga depression ataupun juga kemurungan. Dan ini bermakna bahawa Ramadan bukan hanya sekadar ibadah rohani, akan tetapi ia juga sebagai terapi kesihatan manusia. Namun hadirin yang dirahmati Allah sekalian, di sini muncul satu persoalan. Kalau Ramadan mendidik disiplin manusia, allazina amanu, yang beriman tadi, mengapa masyarakat kita masyarakat kita semakin tidak sihat? Dalam satu laporan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi tahun 2023 menyebutkan kira-kira 54.4%, maknanya lebih separuh daripada rakyat dewasa Malaysia yang mengalami obesiti ataupun berat badan yang berlebihan. Dan bagi saya angka ini membimbangkan. Jadi Ramadan sepatutnya mengajar kita kesederhanaan dalam semua aspek, termasuk aspek pemakanan. Dia kadang-kala boleh bertukar menjadi pesta bulan pesta makanan dan sebagainya. Di bazar Ramadan, sebahagiannya minuman terlalu manis, makanan terlalu berlemak dan berminyak, dan juga berlaku pembaziran makanan. Sebagai contoh, kita dapati bila kita tengok dalam media sosial, dilaporkan bahawa puluhan tan sisa makanan dikumpulkan di bazar Ramadan. Walaupun kempen kesedaran sedang dijalankan untuk mengurangkan pembaziran dan meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat pengguna. Jadi ini satu paradoks. Dan yang jelas bahawa Ramadan ialah bulan menahan diri, tetapi realitinya kadang-kala menjadi bulan yang melampau batas. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya Ramadan mengajar satu falsafah hidup yang sangat mendalam. Islam tidak mahu manusia hanya sihat tubuh badan, akan tetapi kosong jiwanya. Dan Islam juga tidak mahu manusia hanya kuat rohani tapi mengabaikan tubuhnya. Dan Nabi SAW ada menyebutkan dalam sabdanya, wa inna li jasadika 'alaika haqqan, sesungguhnya bagi tubuh kamu ada hak ke atas kamu. Justru puasa mengajar kita keseimbangan. Makan jangan berlebihan, bekerja jangan lupakan ibadah, dan menjaga tubuh supaya tidak melupakan jiwa. Maka Ramadan adalah latihan terbaik untuk keseimbangan hidup manusia. Sebelum kita berakhir, mari kita tanyakan diri kita satu soalan.
apakah Ramadan tahun ini yang merubah diri kita. Apakah Ramadan tahun ini dapat mengubah diri kita dan apa yang dapat diubah? Apakah solat kita lebih khusyuk? Adakah akhlak kita lebih baik? Adakah tubuh kita lebih sihat? Jika jawapannya ya, maka Ramadan telah berjaya mendidik kita. Tetapi jika Ramadan hanya berlalu sekadar rutin tahunan, maka kita perlu memperbaikinya sebelum Ramadan berakhir. Maka masa ada lagi berbaki, mudah-mudahan kita dapat muhasabah diri, memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan yang ada. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Ramadan ini bulan yang menyembuhkan hati kita, bulan yang menguatkan iman kita, dan bulan yang menyihatkan kehidupan kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.